Pernah tak anda terfikir kenapa ada nombor yang kita boleh darab dan bahagi sesuka hati, tapi ada nombor lain yang tak boleh? Hari ini jom kita bongkar satu rahsia yang agak tersembunyi tentang cara kita faham dunia di sekeliling kita melalui nombor. Okey, saya ada satu soalan untuk anda. Adakah suhu 80 darjah Fahrenheit tu betul-betul 2 kali ganda lebih panas daripada 40 darjah? Kalau fikir logik, 80 kan 2 kali 40. Nampak macam betul kan? Tapi, jawapan sebenarnya mungkin akan buat anda terkejut sikit. Inilah yang peliknya. Kita semua setuju, pendapatan RM100,000 memang 2 kali ganda RM50,000. Itu fakta, jelas. Tapi, logik yang sama tak terpakai untuk suhu. Kenapa ya? Kenapa nombor-nombor ni berkelakuan berbeza? Jawapannya terletak pada cara kita mengukur sesuatu. Sebenarnya, kunci untuk selesaikan teka-teki ni adalah satu konsep yang sangat penting yang dipanggil tahap pengukuran. Ada 4 tahap semuanya dan setiap tahap ni ada kuasa matematik yang berbeza-beza yang boleh kita gunakan pada data kita. Okey, jom kita mulakan dari yang paling asas, level 1. Tahap ni kita panggil skala nominal, di mana kerja kita hanyalah untuk memberi nama atau label. Senang cerita, kita cuma mengelaskan benda. Data nominal ni, pada dasarnya, adalah tentang meletakkan sesuatu ke dalam kotak-kotak atau kategori yang berbeza. Fikirkan ia macam kita letak label pada barang. Kategori A, kategori B, kategori C, itu saja. Contoh paling senang jenis darah, A, B, AB, O, atau bangsa Melayu, India, Cina. Anda tak boleh kata bangsa Melayu tu lebih daripada bangsa Cina. Atau sebaliknya kan? Ia hanyalah kategori yang berbeza. Tak ada susunan, tak ada ranking. Jadi, apa yang kita boleh buat dengan data macam ni? Kita boleh kelaskan dan kita boleh kira. Contohnya, kita boleh kira berapa ramai orang dalam setiap kategori bangsa. Tapi setakat tu sahajalah. Kita tak boleh buat apa-apa operasi matematik lain. Okey, kita dah boleh melabel. Sekarang, jom kita level up. Kita naik ke tingkat kedua, di mana kita tambah satu lagi keupayaan baru yang sangat penting, iaitu kebolehan untuk menyusun data kita mengikut urutan. Sekarang, kategori kita bukan lagi sekadar nama kosong. Ia dah ada susunan yang bermakna. Dah ada ranking. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Cuba bayangkan penarafan produk. Kita semua tahu cemerlang tu lagi bagus daripada baik. Dan baik pula lagi bagus daripada kurang baik. Nampak tak? Ada satu urutan yang jelas di situ. Sama juga macam saiz kereta ataupun tahap kepuasan pelanggan. Tapi, di sinilah hadnya. Walaupun kita tahu cemerlang tu lebih baik daripada baik, kita tak tahu sebanyak mana ia lebih baik. Adakah jarak kepuasan antara baik dengan cemerlang tu sama dengan jarak antara kurang baik dengan baik? Kita tak boleh nak ukur. Jarak antara ranking tu tak konsisten. Okey, sekarang kita buat satu lagi lompatan besar ke hadapan. Jom kita masuk tahap ketiga, di mana jarak atau langkah di antara setiap titik data kita akhirnya menjadi sama rata dan lebih bermakna. Skala selama atau interval ada semua ciri yang sebelum ni, nama, susunan, tapi dengan satu tambahan yang sangat power. Jarak antara setiap titik adalah sama. Tapi, ada satu tapi yang besar. Titik sifarnya bukanlah sifar yang sebenar. Ia cuma satu titik yang ditetapkan. Maksudnya, kosong di sini tak bermakna tiada atau kosong. Suhu adalah contoh paling sempurna untuk ini. Perbezaan haba antara 20 dengan 21 darjah Celsius adalah sama je dengan perbezaan antara 30 dengan 31 darjah. Jarak 1 darjah tu sentiasa konsisten. Begitu juga dengan saiz kasut atau skor IQ. Disebabkan selanya sama, kita dah boleh buat operasi tambah dan tolak. Tapi, kita masih tak boleh mendarab atau membahagi. Kenapa? Sebab titik sifar itulah. 0 darjah Celsius tak bermaksud tak ada haba langsung kan? Ia cuma satu titik pada skala. Inilah jawapan kepada soalan kita tadi. Inilah sebabnya 80 darjah F bukan 2 kali lebih panas daripada 40 darjah F. Dan sekarang, kita dah sampai ke puncak. Tahap pengukuran yang terakhir dan yang paling berkuasa. Inilah tahap yang membenarkan kita buat semua jenis operasi matematik. Apa yang special sangat kat sini? Satu konsep penting. Sifar mutlak. Maksudnya, sifar di sini betul-betul bermakna kosong. Tak ada langsung. Nothing. Ketiadaan sepenuhnya perkara yang kita ukur tu.
Ini senang je nak faham. Pendapatan bulanan RM kosong, maksudnya memang tak ada pendapatan langsung. Skor ujian 0%, maksudnya memang tak ada satu pun jawapan yang betul. Inilah yang kita maksudkan dengan sifar yang sebenar atau sifar mutlak. Dan bila dah ada sifar mutlak ni, barulah kita boleh buat semua benda. Tambah, tolak, darab, bahagi, semua boleh. Jadi, sekarang barulah betul kalau kita kata seseorang yang berpendapatan RM10,000 tu memang berpendapatan 10 kali ganda lebih banyak daripada seseorang dengan RM1,000. Teka-teki kita akhirnya terungkai. Jadi, mari kita imbas sekejap perjalanan kita menaiki tangga pengukuran ni. Kita mula dari nominal yang cuma boleh bagi nama, naik ke ordinal yang boleh menyusun, lepas tu sela yang ada jarak sama rata, dan akhirnya nisbah yang ada sifar mutlak dan boleh buat semua operasi matematik. Okey, sekarang bahagian yang paling menarik. Jom kita tengok macam mana satu konsep yang sama dalam kes ni, pendapatan, boleh diukur pada keempat-empat tahap yang berbeza. Semuanya bergantung pada soalan yang kita tanya. Cuba lihat ni. Cara anda bertanya soalan akan menentukan jenis data yang anda dapat. Kalau anda tanya, adakah anda puas hati? Jawapannya, ya, tidak. Itu data nominal, terhad. Tapi kalau anda tanya, berapakah pendapatan semasa anda dapat nombor yang tepat. Dan itu adalah data nisbah. Data yang paling berkuasa yang anda boleh analisis. Jadi, apa pengajaran pentingnya? Lain kali anda nampak apa-apa nombor, data atau statistik, jangan terus terima bulat-bulat. Berhenti sekejap. Tanya soalan yang paling penting. Bagaimana sebenarnya ia diukur? Kerana seperti yang kita dah belajar hari ini, tak semua nombor itu dicipta sama.